OC adalah lanjutan. Pertanyaan nak menyusahkan saya namanya tu. Bukan. Kalau susah saya tolong, kami tolong. Dengan persepadan maritim khususnya antara Malaysia dan Singapura sedang berlangsung. Sedang diurus dengan baik. Baru semalam kita punya ketua pengarah Jabatan Airwal Maritim berunding dengan pihak Singapura. Rundingan-rundingan. Ya. Dia bukan satu saja, dia banyak. Ya. Kawasan-kawasan yang merupakan kawasan sempadan maritim antara kedua-dua buah negara. Jadi kita mau melihat supaya ianya diurus dengan baik. Supaya keputusan kita itu nanti, dia adalah mesti mengikut keputusan yang berasaskan kepada undang-undang antarabangsa. Jika maritim sepadannya, maka kita perlu berlunaskan kepada undang-undang laut. United Nations on Convention of the Law of the Sea, 1982. Itu asas kita. Kita berasaskan rundingan berasaskan pada undang-undang. Undang-undang antarabangsa kita gunakan. Jadi apa jua rundingan, apa jua keputusannya nanti, kita sentiasa mengambil kira seperti kata Tampin tadi, dia sayangkan negara, kita semua sayangkan negara, kita mesti menjaga kedaulatan dan hak kedaulatan negara. Terima kasih. Terima kasih kepada Menteri yang memberi jawapan yang saya kira melayakkan beliau untuk jadi Perdana Menteri. Soalan. COC adalah lanjutan. Pertanyaan nak menyusahkan saya namanya tu. Bukan. Kalau susah saya tolong, kami tolong. Soalan.